الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Surat 8, 6 berdasar dan mengambil akan suratan amal orang yang mukmin itu. Surat 8, 6 berdasar. Tengok kita. Surat 8. Qala musannif rahimahumullah wa nafa'na bi ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Dan mengambil akan suratan amal orang yang mukmin yang beriman itu dengan tangan kanan. Sampai itu qala musannif rahimahullah. Dan mengambil akan suratan, menerima suratan amal. Koyak apa ni? Bak kejadian-kejadian yang berlaku di hari kiamat. Lagi. Antaranya himpunan di hari kiamat tu kalau yang berlaku himpun tu saja pun tak ada masalah. Hanya mana Allah alam. Apa tu ibu tahu. Kemudian di antaranya lagi meniti titian sirat. Kita lihatlah. Antaranya lagi apa dia? Mengambil akan suratan amal. Jadi disuap oleh malaikat tangan kita ni dengan tangan kanan kita terima. Apa dia? Amalan kita, surat amalan kita. Terima balik kanan, bahagialah kita. Apa lagi? Gitu. Orang yang mukmin yang beriman dengan tangan kanannya buka tengok buku kita baca. Pakai reti belakang. Waktu tu Allah Ta'ala beri izin reti. Maknanya kita ni ahli bahagia lah. Di situ nak tulah. Hari kiamat esok Allah Ta'ala akan beri kita buku tangan kanan. Kita tahulah aku ahli bahagia. Macam tu saja. Lagi. Tengok. Dan diambil oleh kafir. Orang kafir lah. Menerima suratan amal. Tak dia balik sampai dia mati. Malaikat tulis. Ni kerja roket atik tu ngaji mereka. Tulis habis. Hak tu tunjuk tu. Suratan amal yang jahat itu dengan tangan kiri. Kalau mari kuning teraka. Allah Akbar. Tu kita lupa tanya tu. Ismayang tu, ya Allah ya Tuhanku. Jadikanlah aku ini menerima amalan suratan amal dengan tangan kanan. Jangan kau terima kalah amalanku dengan tangan kiri. Ini yang itu. Malau ternaik ketiak sirat pula, ya Allah tetapkanlah kedua kakiku pasal kaki itu. Atau Ismayang tu. Allahumma sabit qadami ala sirat. Tuhan, kau tetapkanlah kedua kakiku tujuh kaki itu. Joakim Ismayang tu. Di atas titian sirat. Gitu. Tiap-tiap perbuatan kita tu beringat. Niat macam tu. Ini antaranya menerima amalan tangan kanan. Kalau menerima amalan baik, belah tangan kanan. Menerima tangan kiri, celakalah. Terus kata apalah, taklah kira cara, tak boleh suat, tak boleh rasuah. Tak boleh nak mimpu meja dah lah. Celakalah kita. Kalau dapat tangan kiri. Kalau tangan kanan, alhamdulillah. Gitu. Ada kata lagi. Dan membaca akan dia suratan amal tadi.
Kakak baca tengok Mau aku baca aku. Tak boleh orang tak apa tu. Mak tak mau kepada anak. Anak tak mau kepada mak. Bini tak mau ke laki-laki tak mau ke. Cia kita ya kukona ini. Pemerintah tak boleh rakyat tak boleh tak. Aku ni kok mana? Tujuh kok ni kan? Kakak suka. Anda hari tu orang tak boleh kurang. Ikutlah. Kira aku ya. Kalau ada lagi yang boleh untung, aku nak sangkut. Ya okey. Ya okey ya. Nampak tak lepas lagi sikit. Dulu ni ada dia ni buat salah aku. Kira jaga. Nak pahala juga. Dia biasa hutang aku tak bayar. Nak juga. Semua benda nak kutip baik tak kawan belakang kalau boleh. Nak pergi cukup hak kita. Lepas lagi. Dia kata amalah baik banyak. Dan membaca akan dia oleh segala makhluk termasuk jin. Jadi jin baca hak jin, kita baca hak kita lah. Jin pun ada kanan kiri dia mah. Cuma beza ulama sebut kata jin ni kita tak nampak, dia tak nampak kita. Dunia ni kita nampak dia nampak kita. Kita tak ada. Hari akhirat esok dia tak nampak kita nampak dia. Cuma dia alam cara dia. Amal baik, amal jahat cara dia juga. Jin pun gitu juga. Pakat tengok amal sedikit. Daripada ibadah kita, pergaulan kita, dari halang-halang kita, harta kita, semua ditulis habis. Tegaklah kita. Di mana? Di padang mahsyar, padang perhimpunan. Itu dipanggil segala ni antara perbuatan-perbuatan yang berlaku di hari kiamat. Di sini saja pun pokok ibu tahu tak tahu kan. Tak boleh royak lah kalau siapa tahu. Lagi di padang mahsyar itu saja tak kira pokok ibu tahu. Lagi hak ni saja pun nak terima, hak ni pun lama mana Allah alam lah. Nak royak kata panjangnya hidup dunia ni sah saja. Tak sampai sejam kalau kita ikut tu hidup. Setengah saja, sehari sejam setengah saja. Kalau ikut waktu akhirat. Nampak lagi. Sebab 1000 tahun di sana, sini sehari ya di sana. Kita hidup berapa hari? 60 tahun. Kira tengok. Kira-kira apa jam lah. Jadi kalau sana hidup 10,000 tahun, kita nak kira nak tampak. Tak boleh kita. Tak boleh kira nak salah. Pening sikit. Nak kata apa? Sikit sangat waktu kita hidup. Ada yang hidup 40 tahun. Maknanya kalau bajet dengan nisbah di sana, kita berapa saat hidup sini. Tapi berasa lama pun cakap lah. Tak dah jijak anak-anak ayam orang ni. Samsing tak ada dah. Jangan kata apa tepuk meja makan. Kalau ikut tu kita peminit hidup. Tapi nak panjang di sana, hak kira cara banyak. Serenok sah. Kira cara letih. Nak tengok. Dan nyatalah. Apa nyata? Jelas. Segala kebajikan tak ada usul-usul. Termasuk kita buat kecil saja. Pergi buang rating kayu tepi jalan. Kalau apa sambil lalu tengok rating kayu kuih dengan kaki ya. Tulis juga. Ada ni. Kira dah tu boleh. Jalan orang jumpa senyum pun. Ada mu senyum kat kawan tu. Kawan tu senyum. Tuhan kira juga. Satu dia kira 10. Hak bajikan. Hak jahat satu kira 1. Allah rahmat Allah. Tu tujuh neraka memang teruk semua lah kita. Hak tujuh tu memang teruk semua lah. Allah kira gitu. Buat bajikan satu kira 10 pahala. Kalau buat amal jahat satu kira 1. Jadi kalau masuk tu memang teruk semua lah. Itu dia kata tu. Kebajikan ni banyak lah. Banyak. Ada kebajikan wajib, ada kebajikan sunat. Darjah tak sama. Kebajikan wajib paling tinggi. Kebajikan juga sunat. Sunat dia pecah 3 pula. Sunat muakkad maqahlin. Sunat ghairu muakkad maqahlin. Sunat zawaid lah. Tiap-tiap perbuatan kita tu ada kalanya wajib, ada kalanya sunat muakkad, ada kalanya sunat zawaid, ada kalanya sunat ghairu muakkad. Kalau ikut-ikut pahala cara matematik banyak dah weh. Tapi sisi Tuhan tak curang, dia tengok hati pula. Buat sunat tu kerana ikhlas kedok apa itu. Okay. Apa tu ada kita ni?
hasad deki korang pula habis itu juga. Al-hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab. Amalan banyak Mekah pergi sedekah pun rajin, jamu orang pun rajin, derma rajin, hati sedekah pula dah. Habis bagaikan api memakan kayu yang kering. Lah itu. Hanya kita kesal ya. Hak tu pun rugi juga, tak ada apa. Suruh jadi baik. Tengok, kalau musonah faham pula. Dan nyatalah segala kebajikan. Tak ada anak usul suting. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Itu bukti Allah ya Al-Quran. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa-siapa yang buat kebajikan sebesar zarah, zarah yang debunya, nescaya Allah pertuntun, bersaksi wibawa. Kira rupa, kira tak usah mana pun. Nampak lagi. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa-siapa buat kejahatan walau besar zarah, Allah kira. Jadi bukan nanti besar dah. Semayang tu besar. Pergi haji tu besar kebajikan. Jihad sabilillah besar. Ngaji fardu ain besar ni. Kecil sangat. Macam mana? Masa-masa masjid tengok si cicak situ. Begitu bila setengah orang lah. Ketika kau itu siap. Kalau orang reti, dia ambil sikit, kau itu. Kira tulis bawah. Itu dia. Kita ini kari kira baik. Kerja pun ni semua kerja tak siap ni. Padahal benda tu boleh buat pahala. Ini wajah kita ni. Kita beriman dengan hari kiamat. Dan kebajikan pun gitu. Dan kejahatan tu. Apa tu? Di dalamnya pada hari itu. Hari kiamat itu. Tak boleh kata apa. Nama lagi. Pada hari kiamat itu. Semua Tuhan kira kejahatan, kebajikan. Lagi, semua pakak boleh baca suratan. Suratan amal kita waktu dunia dulu. Itu dia panggil ad-dunya darul amal. Wal akhirah darul jaza. Dunia tempat beramal. Wal akhirah darul jaza. Dan akhirat tempat beri gaji. Akhirat bukan tempat, bukan kampung bayar gaji. Akhirat bukan kampung beramal, dia kampung bayar gaji. Tuhan ni dia bayar gaji kena mati dulu. Kita ini kampung amal dia panggil. Buatlah amal, amal wajib, amal sunat, ada berkah. Dia buat hukum siap kita. Habis. Dan menyesal. Menyesal menangis ahli maksiat. Orang ahli maksiat ni dia orang yang buat maksiat riak. Sila laku berzina dulu. Kas ke mana pun tak tahu hukum ini. Tapi nak nanya tengok ke sana. Dijolok dengan besi masuk. Bawa tengoklah di Nabi tengok. Perempuan-perempuan dijolok daripada besi, dari api neraka masuk kemaluan, keluar ke mulut. Sebab berzina. Jatah pun itu juga. Berzina. Lagi. Alah, yang minum arak gitu juga. Yang buat jahat gitu juga maksiat. Menangis. Dan menyesal menangis ahli maksiat, ahli maksiat, orang jahat-jahat. Hingga nyesal dalam mana? Keluar darah dari dua mata. Teriak menyesal. Besok kita teriak tutup mata. Tak ada lagi. Kengkel teh gitu kan. Apa lagi? Order cepat dia makan. Legap ni. Tak apa. Menyesal dari mana kita. Tapi menyesal di akhirat ni teriak habis mata tutup darah pun. Cuba tengok kita tahu. Nak orang kata menyesal, semua menyesal. Pasal apa? Pasal buat maksiat kena di sana teruk. Itu dia panggil lah. Ini segala perkara yang berlaku pada hari kiamat. Dia panggil perkara sam'iyah. Apa sam'iyah? Benda yang kita dengar dengan telinga yang dicerita oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tak mari lagi benda tu. Tapi benda ni wajib berlaku. Dia panggil wajib aridi. Perkara yang wajib dijanji oleh Rasul dan Allah Ta'ala. Benda ni akan jadi.
Wah, akan menyesal. Ini pun jaga mulai. Nak menyesal macam mana nak? Buat dulu amalan-amalan. Tengok. Dan dijadikan Allah Ta'ala bagi mereka itu akan ilmu yang mudah faham akan dia, dan dapat bahagialah segala orang yang mengikut suruhan Allah. Mudah lagi. Dia boleh gerti. Kalau Allah nak beri bahagia tu bahagia sejak azali. Kalau nak beri celaka, celaka sejak azali. Tu dia sebut may yuridillahu bihil khairan. Kalau Allah nak beri kita molek, faqih fiddin. Allah beri kita faham agama. Bukan alim agama, faham. Alim ni orang ya. Faham agama maksudnya dia tu undang-undang hidup sini. Hak ni boleh buat, hak ni tak boleh buat. Hak ni bukan dia ni akidah. Orang tu selamat walau bukan orang alim. Ramai tak gini orang faham agama. Bukan semua tu guru dah, tapi dia faham. Hak ni tak boleh, hak ni syarak Allah. Hak ni Allah larang. Selamat dah. Bukan nanti kena baca kita alim dah, tapi dia ngerti. Dia ikut peraturan Allah suruh. Maka selamat dia. Ada orang ada ngerti, tapi dia tak memahami jalan. Dia faham tahu, tapi lepas pergi juga celaka dia. Ada ramai dia, semua orang tahu, tapi lepas pergi juga. Tak, tuan-tuan, kalau Allah beri selamat kita. Jadi bahagia celaka ni ditentu oleh Allah sejak azali. Bukan orang ni, waktu kita tak ada lagi Allah tulis dia ni ahli celaka. Dia ni ahli bahagia. Maka keluar hidup dia, dia yang ahli bahagia, dia memahami kehidupan agama. Mari, aturan agama ni dia ikut mulai. Bahagialah dia, tu contoh dia. Kalau Allah tulis ahli celaka, dia tak reti. Hati dia tak nampak. Walaupun ustaz tu mengajar di rumah, walaupun masjid tu mengajar, walaupun hak mengajar tu pok dia tak reti juga. Celaka. Nabi Allah Nuh, Nabi sendiri, bini duduk tidur dengan dia tu, tapi dia ahli celaka dia ni. Maka dia tak boleh dapat faham agama yang diajar oleh Nabi Allah Nuh. Bini dia jadi kafir. Hal ini kita takut tuan-tuan. Bukan nasib sabit tak ada ustaz, tak ada guru. Tajuk dia kepahaman yang Allah beri ke kita untuk menyelamatkan kita ni. Aku kena minta, ya Allah, ya Tuhanku, Allahumma ftah alaina bi husnil khatimah. Jaga Allah. Sebab kita tak tahu kita ahli bahagia di celaka. Kita tak tahu, Tuhan tulis dia. Maka sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kalau begitu kita tak ada apa-apa, tunggu saja. Dah tentukah Allah tulis celaka bahagia? Nabi kata bukan macam tu. Cara dia nak kena ahli bahagia, tengok kelakuan hidup dia, kelakuan orang-orang bahagia macam mana. Benda-benda perkara yang Allah kata haram, dia buat, dia tinggalkan. Allah yang kata halal, dia buat. Allah kata wajib, dia buat. Allah kata sunnah, dia buat. Allah kata benda tak boleh, dia tinggal. Tu dia panggil ahli bahagia. Ahli bahagia boleh kenal tak? Boleh kenal, cuma kita tak boleh confirm. Masuk neraka tak boleh lah, tu kerja Tuhan. Tapi ciri-ciri itu ada. Hajak kok molek, tak boleh. Padahal tu baik mengaji, tikat tu kira lah, tapi jahat kok. Tak payah tu. Ada gitu. Bukan tak kerti nak hurang, kerti belakang. Tapi tak mahu ke Allah bahagia. Nak bagaimana? Jadi celaka. Sebab tu Allah buat kisah Bal'am ibn Ba'urah. Orang alim zaman Nabi Musa. Bukan alim sikit-sikit, anak murid 12,000 kan. Tok guru semua anak murid dia. Tok guru kalau mengajar depan tak tahu jawab apa kita. Nak tanya tak apa. Kita tak apa lah, bukan tok guru kita mengajar. Dia mau tanya apa tak tahu ni. Bal'am ni alim. Bertanya soalan saja dia lenggak ke langit. Dapat jawapan jawab. Tapi Allah tulis dalam Bal'am ini ahli celaka. Padahal hidup dia ahli bahagia. Mati dia kafir. Hal ni kita tak kata apa. Maka ada ilmu. Cuma boleh tahu ciri-ciri bahagia macam tu saja. Sebab tu kalau tidak ilmu tengok Bal'am. Okay.
Sampai bila Nabi dia kata, raja tu kata, wahai Bal'am, doa kepada kami. Raja tu berperang dengan Nabi Musa, bagi kalah Nabi Musa. Sebab doa Bal'am ni laku. Dia doa saja Allah terima. Doa terima, doa terima. Makbul doa dia. Dia jawab kata, kalau aku doa mengalahkan Nabi Allah Musa, dia Nabi lagi Rasul, hilang duniaku, hilang akhiratku. Dia pun tahu, dia alih. Tapi nak buat macam mana? Dia tulis dah ahli celaka. Maka last sekali dia termakan juga dengan hasutan bini dia. Raja bawa emas ke bini dia kecek menghina bini. Dia mendoakan kepada kecelakaan pada Nabi Musa, Allah pusing lidah dia. Mati dia terjelek, mati kafir tu, masuk neraka tak boleh lah. Itu kita ketahui lah. Jadi orang alim pun tak selamat, orang jahil kan lagi kepala kita. Tu dia panggil ahli sa'adah, orang bahagia. Yang Allah beri faham saja dia boleh selamat. Kita bukan nanti ada ahli ilmu dah. Allah beri faham selamatlah kita ni. Tahu apa agama kita ni, apa tuntutan Allah, apa tuntutan Rasul, selamat kita hidup dunia. Itu dia panggil lah. Kena ngerti gitu. Bukan nanti Allah selepang layak janggut banyak jela dah ni. Ahli surga bukan di situ tuan-tuan. Bukan ahli Nabi dengar. Orang jihad sabilillah pun masuk neraka. Berperang. Bukan kisah seorang laki-laki nama Qazman. Berperang ni tak ada kira lah. Sahabat kata, ya Rasulullah, tengok mayat dia tumis tu. Sahabat kata, ya Rasulullah, kami tengok dia perang ni, tak ada orang lah. Tetak kiri kanan. Nabi kata dia ahli neraka. Tu dia. Mana buat macam mana? Zohir kita akan hukum tu dia. Nak cari di mana lagi? Kita akan cakap nak perang, dia mau sebut nak perang. Kata dia kecing tersuat. Ni masuk medan perang tetak ni. Hancur badan mati. Sahabat puji Nabi kata, dak, dia ahli neraka. Apa kata nak? Niat dia tu. Niat dia perang tu pula. Dia ahli neraka. Masuk neraka dia. Seorang orang yang mati syahid perang. Mana tahu. Tu Allah buat kisah kita. Sebab tu celaka bahagia ni Allah ya Tuhan. Kena minta sedia. Minta Allah Ta'ala jadikan kami ahli sa'adah. Sebab kita tak tahu, bukan dengan ilmu tanda kita bahagia, tak. Cuma ciri-ciri saja, jalan saja. Bukan dengan jihad sabilillah, ilmu tinggi termuat. Tak, cuma tu jalan saja. Allah lah yang menentukan celaka bahagia. Ni dia ni. Tengok. Dan dapat bahagialah segala orang yang mengikut suruhan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itu bersama dia. Dia tak sebut alim ke tok guru ke ustaz ke lebih dah. Yang ikut suruhan Allah. Daripada segala perkataannya pun ikut hak Allah suruh, hak Nabi suruh. Benda hak tak suruh dia tak sebut, tak tahu. Berat kita belajar. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Siapa-siapa yang mengaku beriman dengan Allah dan hari akhir, katakanlah perkataan yang baik-baik atau diam. Dua tu kita akan mengaku. Dan tu pun kita cek dah. Nampak merkah ni dah. Start daripada pagi tadi bagi tidur sampai saat ni. Berapa perkataan mulai kerjakan. Ayam ketok pun belakang ayam natang ayam. Bobelnya ayam. Dia kita. Nabi ajar kita berkata Allah, makanan tak boleh kata tak sedap. Kita akhirmu masak apa tak sedap langsung. Boleh ya. Lepas tu di mana tempat kita pun tak tulis. Tak tulis sama ayat sungguhlah. Tu dia panggil perkataan kita berkena ikut Nabi suruh Rasulullah. Waya amalan mulai. Kau tengok orang baik-baik. Kalau lagi pada mana kan macam kita. Dan segala perbuatan
perbuatan seseorang tu kena ikut Allah Rasul suruh hak mana. Hak Allah larang jangan, hak Allah suruh buat. Perbuatan kita. Perbuatan tu kadang-kala menjejahkan ibadat, ada kala menjejah akidah. Lagi perbuatan kelakuan kita, tangan, kaki, semua benda tu kira tak? Kira. Gerak diam kita ikut Allah mana. Kita hegek tubuh badan ke apa? Benda tu syarat subuh ke syarat larang ke? Mudarat ke agama ke tak? Kira apa is? Dia suruh tengoklah masing-masing kita selama kita hidup. Dan amalannya, amalan pun kena tunggu hak Nabi dan Rasul suruh. Kena hak Nabi suruh, hak Rasul suruh. Kena lah kita buat ni. Tengok mulai. Kalau kena, alhamdulillah. Dan dapat celaka lah. Celaka ni celaka lah. Segala orang yang derhaka kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau orang betul beriman, dia bakar pun lebih juga. Nak kata sah tak berani nak kata. Kena bakar, kena. Sebab tu tiap-tiap dari kita dinyalakan api neraka. Saya ada api neraka untuk saya. Tuan-tuan pun ada. Maka dengan berbuat takwa pada Allah, dipadamkan api. Siap-siap kita pasal siap. Sebab tu neraka untuk orang beriman ada. Nama dia Jahannam. Apa lagi? Dia ada neraka untuk orang munafik. Ada untuk neraka orang tak semayang. Ada neraka untuk orang beriman. Jangan orang kata orang beriman selamat. Tak. Neraka tu nama Jahannam. Nama dia. Oh, letih lagi kita. Orang beriman yang derhaka. Beriman tak Tuhan? Beriman. Percaya ada hari kiamat? Percaya. Kalau orang godam masjid, dia tekong gitu. Takbir naik api, mata orang menyala. Puasa kecil. Baiklah. Tu dia panggil orang beriman. Mu sebut Islam, mu katakan Islam. Tapi kadang-kadang mayang maghrib duduk kat jalan ni, tu orang beriman. Maka orang beriman boleh bakar dan neraka. Bukan orang kafir saja. Tu kita takut. Orang beriman kata tegur lah. Mumpak betul lah. Bakar api juga. Orang beriman ada kena timur hak nega tipu kilo lah. Dia beriman tapi kilo tipu. Kena bakar api lah. Jadi mana ada selamat sebenarnya kita ni? Para Nabi tak apalah ada jaminan. Allah Akbar. Takut kita ni. Okey, habis. Kalau musnah Ismail lagi tu. Celaka segala orang derhaka. Orang fasik. Ammal ladzina amanu wa amilus shalihat jannatul ma'wa. Itu selamat. Adapun orang beriman dan beramal soleh, itu selamat. Dia beriman dan beramal soleh. Apa maksud amal soleh? Hak wajib pun buat, sunat pun buat. Itu memang jaminan. Kalau beriman saja, tak cukup makan. Tak cukup haul boleh kita lihat. Tak cukup lagi. Apa lagi? Tak cukup modal lagi. Sakat beriman saja tak boleh. Dia kena beriman dah. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahum nar. Ini Allah ayat Al-Quran. Dan adapun orang fasik, kediaman mereka dalam neraka. Maka ulama itu apa makna fasik? Fasik itu khuru anit to'ah. Apa khuru anit to'ah? Lebih daripada to'ah. Tak to'ah Allah lah. Allah kata lebih. Tinggalkan dosa besar, melakukan dosa kecil. Orang fasik. Tak semayang tu orang fasik lah tu. Semayang yang wajib dia tak semayang. Dia mengekal dosa besar. Dan melakukan dosa-dosa kecil. Banyak dosa kecil. Lawannya haram. Banyak dosa. Dan nahinya. Apa nahi? Larangan Allah. Barang yang Allah larang dia tak tinggal. Berat kita. Ada satu tempat nama dia Al-A'raf. Siapa Al-A'raf tu? Setelah ditimbang sama berat.
Timbang-timbang pahala pun banyak juga dia ni. Timbang hak buruk pun, sama juga. Nak tak di mana? Tak di satu tengah. Tino seorang datang 5. Hancur. Nak boleh minta. Untuk tuan. Sebab apa? Sebab tu Islam suruh wajib menjaga akan keturunan. Sebab tu dia haramkan berzina. Maka mukadimah zina semua kita kena tahan dah. Tak boleh duduk capur jatam tina tak ada. Kawan-kawan tak ada. Nak kawan jatam sama jatam tina sama tina. Awak lagi tuan-tuan kena faham. Ni dah. Kadang-kadang mak pun bingung. Lah, aku kalau tak beri lagi dia putus tunang pada. Takut kau putus tunang. Biasalah. Saya bisa jadi tuan-tuan mari orang tunang dengan anak belakang kita. Kok saya meninggal dah. Tapi duduk dengan saya anak belakang. Tunang pun saja seminggu dia mari. Mari minta saya gentleman apa lagi. Saya tak kira gentleman, tak main. Dia kira ikut syarak. Dia kata saya sebenarnya nak buat klik, saya tak boleh. Salah kau tunang? Ya, saya menyuntik klik. Klik tu esok atau tunang, atau cicit. Malah. Putus tak bisa disambung, kusut tak terhurai. Anak belakang saya teriak ke 2 minggu. Teriak dia nak goyak, dia tak berani goyak. Kalau dia mulai kat kata saya, rupanya dia bukit lah. Cewek tak kerti. Saya tahu wajib menjaga keturunan. Mau boleh harap dia buat klik. Jadi pop-pop. Takut apa? Takut kalahmu. Tiap-tiap kita dituju dah. Mau ikut syarat molek sana. Saya bersedia tu lah. Tertekan kalau kita apa? Lama orang tak minta putus orang ni. Tapi ada jodoh dia. Saya kena, saya seorang tahan. Tak lah, aku tak beri kan. Nak boleh akad nikah ni. Selesai, awak klik lah. Terus mari semua. Saya keras semua, saya buat saya. Dia biarkan anak tunang dia. Bawa tunang buat setahun. Duk lama, lebih hancur lah. Dia mahu harta cincin putus. Dia. Budak tu rata lagi dah hotel. Jadi jahannam. Jangan Islam aja. Kita wajib nak hajar wajib bukan sembahyang saja, puasa saja. Lagi apa dia? Wajib jaga akal, wajib jaga keturunan, wajib jaga maruah, wajib jaga agama. Sebab apa? Menjaga agama wajib. Jadi kalau orang hina agama kita, termasuk hina Islam, hina Nabi, hina kita, hina Quran, kita kena bangkit. Allah. Tu maksud dia jaga agama. Kita boleh tak? Kita tak ada. Sebab kita tak faham. Kita semayang juga lah. Pengong sebenarnya tu. Padahal wajib jaga agama tu atas. Cuma saya sebutlah pengilangan. Akal, keturunan, maruah, agama. Apa lagi? Jaga nyawa. Jaga nyawa. Wajib jaga nyawa. Bukan saya nyawa. Wajib. Sebab tu tak boleh nak mutu sakit dari sutil. Budak dia tak kaya tu. Haram kalau mati tu. Bunuh diri. Kerana menjaga agama wajib. Ada kita layan kita ini. Sebab kita faham wajib ni sebenarnya puasa. Tak kena kita. Tak, wajib. Marah anak. Maksudnya dia. Kerana menjaga nyawa adalah wajib. Allahu Akbar. Sebab lagi. Jaga kawan nyawa wajib. Tak boleh dekat. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jadi banyak benda wajib ada lebih berat. Tempat-tempat bahaya. Suka-suka yang boleh mati. Suka air tali ni. Naik di atas tu tamat-tamat tali 7 tu. Ada. Batu di bawah. Putu mapok. Mati sudah gitu lah. Haram tu. Sebab tu orang mati syahid. Kalau orang serang rebut harta kita. Sebab tu harta tak boleh ambil. Kebun orang, ke tanah orang, ke secekar pun jangan ambil. Jangan kata segelung dua gelung, secekar pun jangan. Tu kata wajib jaga harta. Islam. Wajib kata bukan sunat. Wajib ni. Tak buat dosa. Ni dah lah. Tambah pula gerang tak buat. Pacak tanah ikut dah ni musangking di ropah. Orang Islam wajib jaga sebenarnya. Tu hukum dia wajib.
Cuma hak ni di bawah pihak berkuasa lah kita nak buat macam mana. Hak kita sendiri tu pun wajib. Jaga tanah orang, jangan ambil tak kawan. Buat dia beradik. Oh, jangan tuan-tuan. Nabi kata kalau sejengkal saja ambil tanah orang, nescaya ditelan oleh 7 tala bumi. Jangan ambil tanah orang. Batu kita batu berengar ni. Kulit tanah pokok. Tanah durian. Usangking. Batu akor bukan ya? Okey. Kita ambil hak kawan tu dah. Dia buat siap batu sini, duduk lah sini sikit. Melamak pun tak apa saya. Silat pagi silat lagi, tabuk parang. Tabuk parang tak selesai. Orang pun mengalah. Boleh ke dia 3 kali. Mati esok mampu. Kenapa? Menjaga harta adalah wajib. Tapi tak ada tuntut kita lawan mati membayar duduk lah dia. Ada undang-undang dia. Jadi kita faham lah. Wajib atas kita bukan semayang puasa saja. Turun ke Islam. Hak dia bercabang lagi benda wajib. Yang kita tak buat. Orang Islam tak buat. Sebab tu kita tengok bak negara dulu ni. Dia mau buat tiap-tiap pondok dia ada. Sebab silap. Sebab menjaga akan memperkuat kekuatan adalah wajib. Adalah mastata'tum. Kita ni dulu ya. Ada apa Ustaz ni buat apa silap apa? Tak ada. Kita buat tu orang dulu ni dia huduh demo pun satu kampung dia ada buat tempat silap, tempat apa sebab apa? Mempersiap kekuatan menghadapi musuh itu wajib. Kita boleh lihat, tak boleh lihat. Perut boreh-boreh belakang. Hajar oleh British, bak sembahyang puasa sudahlah. Hak lain tak. Padahal kita boleh tanggungjawab wajib atas kita berpuluh-puluh lagi yang Allah akan tanya kita. Dia nak jerit kita. Boleh. Hak ni wajib juga ni. Dan wajib diketahui. Satu lagi ni. Nak ketahui macam mana? Dengan jalan belajar. Akan segala rasul yang 25 orang. Yang wajib kita pegang banyak tak kira macam mana. Yang diketahui iaitulah 3 lagi. Dia ni Nabi saja ke rasul 25 orang. Kalau hak ni tak tahu dosa. Ini mujur tak ada nasyid. Nasyid kumpulan rehan kat perempuan. Adam, Idris, Nuh, Soleh. Tidak, tetap kekek-kekek. Akan segala rasul. Apa dia rasul? Laki-laki yang diberi kitab disuruh menyampai rasul. Laki-laki yang diberi kitab tak suruh sampai nabi. Tiap-tiap rasul sudah tentu nabi. Tiap-tiap nabi belum tentu rasul. Kenapa hal itu? Umum khusus mutlak. Lupa lagi. Demo ni semua maksum. Cumanya ada yang jenis nabi tak disuruh sampai. Maka nabi dan rasul. Kalau nabi saja dia tak. Nabi Khidir. Nabi saja. Dia tidak kaum untuk dia dakwah. Allah jadikan dia ada sampai gini. Dia meminumi air hayat. Dia minum air itu dengan takdir Allah hidup sampai gini. Bukan sabit itulah Allah yang beri. Tu yang orang putih buat pillar tu. Parent of Caribbean, Jack Sparrow. Orang mata sebelah. Lanu-lanu yang kena sumpah ni. Nampak lagi? Di segitiga bermuda tu. Dia tak boleh keluar di alam nyata. Kenapa? Dia kena cari seorang yang bernama Allah. Tawa sebelah air pasir. Tempat pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Jadi orang putih ni dia mau make Quran, baca terjemahan, cari tafsir Quran, ambil teknologi ni buat film. Satu deki mak tua posisi ke mana tu kita macam tu lalu. Tak kita lah. Bini orang nak laki orang nikah dua. Begitu. Bodoh lah. Buat tengok hidup Melayu. Tak ada satu bina langsung. Kalau buat cerita juga hak filem sah, cerita ajaran sesat. Ajaran sesat mesti bekas riba. Ada janggut. Aku beri kepala tu. Tak gila. Kat tu nak beza orang dah lah jahil. Wiri kuat, semayang kuat. Sebut Allah naklah ikut dia dah. Tapi senyap-senyap saja. Siapa mau cari macam tu? Beramah lagi benda molek. Buatlah filem untuk guru, untuk kenali kah. Tuan-Guru Abdul Rahman bin Limo kah, Tok Janggut kah, demo ni Tok Guru mengajar ajak jihad juga. Pelawak filem dia buat. Hidup kutik jalan-jalan sesat. Lepas tu pula hak luaran ni macam kita. Pening orang habis. Lama lagi. Bila orang Tino rajin baca Quran apa semua ajar sesat. Pakai pula tutup lambuk ajar sesat.
Pakai jubah serban, boh ridak, apa semua serban. Sesat jangan banyak. Celaka betul lah. Sebab tu yang menjahanamkan Islam bukannya orang kafir saja. Termasuk orang-orang Islam yang jahil agamanya sendiri. Ini tuan-tuan, bukan saya kata seorang. Ramai orang kalah Tok Guru, Ustaz marah. Termasuk orang-orang yang tak ada. Jadi Tok Guru pun marah dengan filem-filem kita ni. Tuan-tuan ya. Tanah situ dulu. Dan wajib diketahui